Apa abang semua sihat kuno? Siapa lah yang tak kenal Ultraman 3? Well, aku tak berapa minat sangat dengan Ultraman 3 pasal dia bertentangan dengan value Ultraman yang terdahulu. Ultraman Showa. Kan ni tiba-tiba dia ada banyak form. Aku jadi macam ni. Lepas tu lagi satu aku tengok cerita ni pun selang-selang tiap-tiap minggu pun tak dan. Pasal aku masa tu aku duduk dekat masa cerita ni keluar dalam 97 ke 98, tak silap aku dia tunjuk dekat NTV7 ke, tak silap aku lah, tak NTV7, TV3. Tapi aku masa tu duduk sekolah asrama. Jadi masa nak tengok tu terhad jugalah. Mana nak ni, macam mana nak kata terhad tak terhad tu lah, satu blok tu ada satu TV. Jadi hampa berebut lah nak tengok. My senior nak tengok nak tengok TV lain, kena kontrol habis lagu tu je. Jadi tak ada macam nak masuk feel dia tu. Lepas tu bila dah kerja, bila dah ada jumpa DVD dia apa semua tu, dan lah tengok. Tapi pun feel tak sampai pasal masa tu teknologi special effects dia dah lain. Cuma konsep siri Ultraman 3 ni aku paling suka. Ultraman 3 ni dah ada dekat bumi dah lama dah, daripada zaman-zaman purba dulu. Jadi klip awal video ni tadi bagi aku inspirasi nak buat satu diorama. Cuma beza dia ni, aku nak buat diorama dalam aquarium. Kira diorama pun tak diorama lah, orang panggil aquascaping. Tapi aku awal-awal aquascaping ni aku tak berapa pandai. Cuma aquascaping tu aku tak record lah. Jadi aku buatlah video aku cuma buat video macam mana aku buat patung Ultraman 3 dalam bentuk simen. Dan nak buat jadi lagu tu aku kena guna silikon, aku guna Lego cat ayam, aku guna base Ultraman yang aku 3D print. Kalau hampa tengok awal-awal tadi ni yang aku duk susun Lego cat ayam ni pun aku belajar daripada YouTube lah. Aku duk baca, aku duk tengok video-video dia kata Lego ni boleh buat jadi acuan untuk buh silikon. Mula-mula pun sama jugalah, aku cuak juga, takut takut dia tak ni ke, takut dia bocor lah. Pasal dia dia tak rapat sangat. Benda cat ayam, benda mesti DIY punya. Kan? Kalau nak hak ori, aku tak mau lah beli Lego ori lah ni mahal nak mampus. Kan? Jadi aku bubuh tu, aku ikat dia dengan getah. Lepas tu aku campur mixture A dengan B. Lepas tu aku tuang lah dalam ni. Silikon ni dia kering patutnya dalam 24 jam lah.
tapi dia tak khabak dia bekas tu kena cangkat ke dalam lagu benda, dia tak khabak. Jadi untuk keselamatan aku biar dia kering dalam lebih kurang sehari ke 2 hari lagu tu. Lepas tu baru aku berani nak buka. Tu pun bila aku buka ni, bawah dia ni duk melekat-lekat lagi. Jadi dia macam tak kering sangat lah. Lepas aku keluar benda ni, aku nak kena nak kena buat keluar bass Ultraman daripada dalam tu. Jadi kena kerat lah. Kerat ni kena payah sikit usaha dia. Aku pun tak apa-apa, susah sikit lah. Nak kata senang tak senang sangat, nak kata susah tu pun tak susah sangat. Jadi bila dah buka dia jadi lagu ni, aku kena potong ikut zigzag dia, mengikut petua YouTube channel yang lain lah. Kena potong ikut zigzag. Pasal lagi kalau potong ni, aku nak kena ikat lebih sikit. Nak kena bubuh getah tu lebih sikit, takut lagi dia meleleh keluar. Jadi bila ada zigzag ni, dia tak keluar teruk sangat. Jadi masa untuk bubuh simen pula. Simen ni aku beli quick drying simen. Pun dia kata 30 minit boleh kering. Tapi simen ni aku bukan nak buat repair lantai. Repair lantai boleh lah dia kering 30 minit. Yang ni pun aku biar dalam sehari setengah lagu tu. Rupa-rupanya quick drying simen ni dia pun bubuh siap-siap dah, pasiak dalam tu. Ni bila dah siap, aku nak buat keluar lah dia daripada acuan silikon yang aku buat. Ni aku fast forward, nampak macam kurang teliti. Aku dah cuba sedaya supaya jadi teliti, patah juga kepala. Patutnya aku bubuh dawai dalam bahagian tengkok dia tu. Jadi dia patutnya dia macam kita buat lantai konkrit lah. Lantai konkrit kan kena bubuh batang-batang besi tengah-tengah tu. Tengkok dia pun sama. Tapi benda ni boleh repair. Jadi aku pakai UV resin. Aku bubuh UV resin kat sini. Jadi UV resin ni boleh kering bila kita tembak dengan torchlight lampu UV. So kering dia tu okey lah, boleh tahan jugalah. Asal aku tak ganas-ganas, tak gasak-gasak, dia boleh tahan sampai bila-bila. Cuma satu benda lagi, benda ni aku nak bubuh dalam layak, nak bubuh dalam aquarium. Simen ni kalau ikut video-video yang aku tengok, semua dia kata simen ni dia senang dissolve bila duduk dalam layak, pasal ada carbon dioxide dalam layak tu. Jadi dia senang hancur, dia senang kembali dalam bentuk asal. Jadi aku sapulah dia dengan resin. Lepas habis aku cover semua ni, aku jemur dia kat luar. Lepas dia kering, kira siap dah lah. Boleh lah aku bubuh dia dalam aquarium yang aku dah set up. Tapi aku segan nak record lagi. Macam biasa, like, share, subscribe. Jumpa lagi bila kita done.